Jom ikut kita orang staycation dalam Caravan. Dah lama aku teringin nak rasa tidur dalam caravan. Tapi nak build caravan belum mampu lagi pula. Jadi aku pun bawalah family aku staycation kat Stella Golden Hill, Cameron Highland. Ni lah caravan yang aku dapat. Ada queen bed, double decker, built-in toilet, fridge, aircon, pinggan mangkuk semua dah memang tersedia dalam caravan ni. Ruangan dia taklah besar macam bilik normal. Tapi still muat untuk anak aku guling-guling, main cak-cak dengan aku. Solat pun muat. Ni keadaan toilet dia. Sampai mandi boleh tengok view luar daripada tingkat kecil ni tau. Party heater pun ada kat dalam toilet ni. Tak cukup dengan tu, ruangan luar pun dia bagi sekali. Siap ada kemah untuk jadi ruang makan dan bersosial. Memang senang lah nak biar anak berkeliaran kat sini sebab kawasan ni berpagar. Nak layan view pun boleh je daripada sini. Sebab unit ni memang dia atas bukit sikit. Macam biasa kat Cameron ni, kalau tak dinner steamboat and grill memang tak cukup sempurna lah rukun Cameron dia. Lauk yang diorang bagi semua best dan cukup kenyang untuk kita orang bertiga makan. Lagi satu kat sini, diorang memang tak bagi kita orang berlapar tau. Lepas dinner ni, siap offer lagi complimentary snacks untuk supper. Pada ini keadaan malam kat sini. Sambil dinner, kita orang dapat view dan suasana macam ni. Dekat bawah tu siap ada unggun api, outdoor movie pun ada. Siapa yang kental nak tengok movie dalam sejuk-sejuk, boleh lah tengok movie kat sini. Malam dekat sini dia tak sunyi sangat. Tapi somehow dia rasa tenang sangat. Serius aku memang tak boleh lupa lah feeling nyaman waktu ni. Dekat sini pun dia sediakan buffet breakfast juga. Menu breakfast pun not bad lah. Ada semua makanan wajib Malaysia macam nasi lemak, bihun, sup semua tu. Sini kalau pasal makan, insyaAllah memang puas hati lah. Memang tak sempat nak lapar. By the way kat sini banyak lagi jenis penginapan selain caravan ni. Macam Starlux Dome ni, glamping tent, and kalau nak pacak kemah sendiri kat sini pun boleh. But personally aku memang recommend kalau korang datang kat sini, tidur dalam caravan ni. Bila lagi nak tidur dalam caravan weh? Nak tunggu beli sendiri memang lambat lagi lah kan. Kalau nak rasa pengalaman pertama yang indah tidur dalam caravan, jangan fikir banyak, datang je terus stay dekat Stella Golden Hill ni. Caravan.